Suasana pagi Aidil Adha di Bobo Djaloso, Burkina Faso sungguh berbeza dan cukup memberi pengalaman bermakna buat kami dari Malaysia. Ketibaan kami sehari sebelumnya disambut dengan sangat baik oleh penduduk setempat. Malah ketika solat sunat Aidil Adha, kami disediakan saf paling hadapan berhampiran khatib sebagai tanda penghormatan dan ukhuwah sesama Muslim. Sekitar 1,500 jemaah memenuhi padang untuk menunaikan solat Aidil Adha secara berjemaah. Suasana penuh tenang, sederhana namun sangat meriah dengan laungan takbir yang cukup berbeza daripada gaya di Malaysia. Irama dan cara mereka bertakbir mempunyai keunikan tersendiri yang sangat menyentuh hati. Khutbah Aidil Adha semalam disampaikan dalam bahasa Arab. Antara intipati yang dikongsikan ialah hadis Nabi SAW tentang pentingnya setiap perkara dimulakan dengan niat yang baik. Selesai solat, seperti kebiasaan di sini, para jemaah yang bersaling bermaafan, bersalaman dan bertanya khabar sebelum meneruskan aktiviti ibadah korban. Ramai juga penduduk mengambil peluang bergambar bersama kami dari Malaysia, mungkin kerana pakaian kami yang agak berbeza dan menarik perhatian mereka. Walaupun jauh beribu kilometer dari tanah air ukhuwah Islam, itu tetap terasa dekat di hati. Jemina min ardil ukhuwati Malaysia. Alhamdulillahi rabbil alamin.